Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sahabat-sahabat semua? Alhamdulillah, jumpa lagi dalam video Pak Haji di YB Channel, Tim Pejuang Rakyat. Jangan lupa sahabat-sahabat, tolong like, tolong subscribe dan sharekan video Pak Haji kepada sahabat-sahabat kita yang lain. So hari ni Pak Haji nak kupas sedikit tentang kenyataan yang dibuat oleh Musang. Musang berjanggut lah. Musang berjanggut. Yang mana dia begitu bangga dan begitu yakin bahawa gelombang biru akan menguasai negeri Sabah. Seperti mana yang kita ketahui, satu negeri Sabah ni penuh dengan bendera BN. Yang itu yang Musang kata gelombang biru. Jadi sebenarnya Musang ni dia pun jenis penjilat. Dia jenis cari makan. Kiri dia sebat, kanan dia sebat, atas dia sebat, bawah dia sebat. Jadi sebenarnya Musang sepatutnya kena cakap dengan rakyat, beritahu perkara yang benar. Kenapa gelombang biru tu terlalu hebat di negeri Sabah? Sebab parti mereka tu parti penyamun, parti penyakau. Mereka banyak duit sebelum nak pilihan raya. Mereka dah sakau berbagai-bagai. Jadi tokey-tokey judi, tokey-tokey macam-macam tokey lah, kartel sana, kartel sini semua yang akan bagi mereka dana untuk pilihan raya. Itu sebab gelombang biru nampak hebat di Sabah. Nampaknya biru seluruh negeri Sabah. Kan? Tak, itu tak bermakna rakyat Sabah tu boleh diperbodohkan dengan bendera-bendera biru. Ya, yang Barisan Nasional jangan syok sendiri. Musang, jangan syok sendiri. Kan? Jangan kata bendera, sahabat-sahabat. Kalau sekarang ni di Sabah ni, kain plekat, kain batik benda boleh kibarkan seluruh negeri Sabah. Mereka duit banyak. Mereka dah sakau. Mereka dah samun semua duit rakyat. Tengok isu-isu rasuah yang dibuat oleh GRS, AJG punya tim. Senyap. Kan? Jadi rakyat Sabah jangan tertipulah. Jangan diperbodohkan dengan permainan-permainan gelombang biru ni. BN ni kalau bercakap, burung pun boleh turun nak dengar. Kan? Lepas dah dengar, silaka punya biru. Kan? Burung pun maki. Sebab burung kena tipu. Kan? Kan? Jadi Pak Haji nak nasihatkanlah kepada rakyat Sabah. Tak payah percayalah. Tak payah terpengaruh dengan gelombang lah. Tak kisahlah. Dia nak gelombang biru ke nak gelombang apa, dia punya pasal. Jadi rakyat Sabah, di mana program yang BN buat, tolong datang, tolong pau, tak cukup tambah lagi, bagi dia seronok. Konon-konon rakyat Sabah telah menerima Barisan Nasional dan UMNO. Geli hati Pak Haji. Jadi Pak Haji nak tanya kepada Musang lah. Musang, kau ni kenapalah syok sendiri Musang kan? Cuba kau cerita pasal Samsul Iskandar yang sekarang ini isu rasuah. Aku tengok kau punya video, bukan main defend kau Samsul kan. Cakaplah yang benar kan. Kalau dah makan tu makan je lah kan. Tu sebab Pak Haji nak beritahu dengan sahabat-sahabat baik di Semenanjung ataupun di Sabah. Kerajaan Madani ni dia pandai main satu retorik. Konon-kononnya lah kerajaan ni lah yang membersihkan rasuah. Kerajaan ni yang anti rasuah. Sehingga Papa Nur mengatakan, dia sekarang ni nak dijatuhkan oleh puak-puak tertentu kerana beliau membenteras rasuah. Inilah kerajaan yang paling bapak rasuah. Tak? Itu retorik saja. Wayang tinggi. Kan? Papa Nur cakap 10, 11 jangan percaya. Termasuklah Musang Berjanggut ni. Kan? Dulu cakap lain. Dulu sokong lain. Sekarang dah jilat lain. Pak Haji tak kisah nak sokong siapa-siapa. Tapi cakap biar benar. Cakap tu biar betul. Kan? Ini masalah bersatu kau sibuk. Bersatu tu biasalah. Dalam mana-mana parti pun ada masalah. PKR pun bermasalah. Rafizi pun sampai dah mengutuk Papa Nun. Sampai Daniel tu pun yang orang mana Sabah tu pun dah kutuk PKR. Itu biasa dalam parti. Kan? Jadi rakyat Sabah, walau apa pun dia cakap parti bersatu begitu begini, yang penting sekarang yang memimpin adalah Madanun dan seangkatan dengannya adalah Barisan Nasional. Jangan percayalah cakap puak-puak Barisan Nasional ni. Lagi-lagi pemimpin-pemimpin dia yang datang tu, yang daripada UMNO ni, semuanya haus. Pak Haji dah cakap lama dah. Ni pemimpin-pemimpin yang ada dalam
UMNO dan Barisan Nasional ni, mereka ni biar hilang bini, asal jangan hilang jawatan. Hilang bini dia boleh cari 10, tapi kalau hilang jawatan dia tak boleh nak sakau. Dia penin. Kan? Jadi kepada Musang, lagi sekali Pak Haji nak beritahu, tak payah syok sendiri. Dan kepada rakyat Sabah, gelombang biru tu kerana mereka tu banyak duit. Mereka boleh buat apa saja. Mereka boleh tabur apa saja. Dan minta kepada SPR juga siasat ke setiap DUN, setiap parlimen. Perbelanjaan Parti Barisan Nasional. Mana dia dapat duit? Adakah dia mengikut kelulusan-kelulusan yang diberikan oleh SPR? Tolong audit cukup-cukup. Itulah Pak Haji, sekali lagi Pak Haji nak beritahu. Bukan bendera saja. Ni Pak Haji ulang. Kain plekat, kain batik pun dia orang boleh kibah satu Sabah. Sebab duit sakau mereka banyak. Kan? Jadi rakyat yang merana, mereka sakau sana, mereka sakau sini. Tengok, setiap politik pun sakau juga. Inilah kerajaan kaki sakau. Kan? Itu sajalah sahabat-sahabat perkongsian Pak Haji untuk hari ini. InsyaAllah kita jumpa di lain-lain video. Jangan lupa, balon tetap balon, langgar tetap langgar. Sekali wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.